What's up yo. Kita jumpa lagi. Dalam minggu ni kita ada iPod mini. Alright, kali ni kita ada iPod mini. iPod mini ni bukan kita punya, ni kawan kita punya. Dia ni memang pengumpul gadget lama ya. So dia akan menjelajah pasar karat ataupun flea market untuk cari dia punya koleksi lah. So kali ni dia dah kena scam. Dia kena scam dengan peniaga tu sebab dia kata ini iPod original. iPod mini original. Okey, dan dia percaya sebab apa? Kat belakang ni ada logo Apple dah kena gigit dengan tulisan iPod bawah tu. Okey, dia kena scam kat situ. Okey, bukan satu saja ya dia beli. Bukan iPod mini saja, iPod Shuffle pun dia beli. Dan iPod Shuffle ni kita akan buat video yang lain lah. Dan peniaga tu ada bagi tahu iPod mini ni memang dulu boleh on ya. Okey, mungkin dalam stok dia dah lama sangat, so ada masalah dengan dia punya komponen dalam tu. Mungkin tak major lah, minor aja. Kita dah bagi tahu dia iPod mini ni iPod fake dan dia still nak kita repair juga ya, sebab dia dah terlanjur beli. Okey, jangan dia scam, tak bayar kita sudah. Okey, jom kita ke bilik operasi dulu untuk kita bedah siasat apa punca dia tak boleh on. Jom. Alright, jom kita tengok gambaran lebih dekat iPod mini fake kita. Okay. Kat sini ada butang menu. Ni play, volume, left right. Okay, ni patutnya ada cover dia punya screen. Ada cover dia tercabut. Okay, tak apa. Tugas kita nak just hidupkan dia je. Yang itu kita tak boleh buat apa. Biar dia cari sendiri nanti. Okay, apa yang kita dapat tahu kenapa kita dapat tahu ini fake? Sebab dia menggunakan USB mini. Okey, kalau iPod original dia akan menggunakan charger iPod, dia panjang sampai ke sini. Okey, ni ada butang untuk sorry. Ni ada port untuk kita punya headphone. Yang ini kita ada switch off on untuk off dia punya function menu. Okey, bukannya off on kita punya iPod ni. iPod fake ni bukan untuk on kan dia. Cuma nak off kan atau on kan dia punya function butang ni. Okey. Dia tertipu dengan iPod fake ni sebab lambang ni ya. Okey, nampak tak lambang ni? Ada lambang Apple kena gigit kat sini dan perkataan iPod. Okey, sebab tu dia beli benda ni. Okey, dan kita jelaskan pada dia yang iPod ni memang fake dan dia kata tak apa, just kalau boleh nak hidupkan aja. Okey. Dan sebelum kita buka, kita test masuk power, dia boleh on tak? Jom. Okey. Kita ada USB mini port sini. Kita try masuk. Okey, dia tak boleh on Memang tak boleh on. Okey, jom. Kita buka dia dulu. Okey, untuk buka dia ada dua skru kat bawah ni. Kalau original punya iPod, dia tak ada nampak pull screw macam ni. Dan kita boleh cabutkan cover bawah ni. Okey, itu dia. Dan kita boleh tolak dia ke atas. Kita tolak dia. Okey, boleh. Dan kita tolak dia ke atas. Cover ke bawah lah. Okey. Dan itu di dalam dia. Okey, taruh tepi. Dan ini dia. Dan ni belakang dia. Okey, ada bateri. Bateri pun tak elok dah, rasanya kita akan tukar. So, kita akan tengok dengan mikroskop dulu. Macam ada sesuatu yang hilang kawasan ni. Okey, jom kita tengok pakai mikroskop dulu. Okey, dan kita zoom kan mikroskop kita. Ya, itu dia. Yang macam yang dah tercabut tu ni. Okey, kawasan ni kawasan ni macam ada IC yang dah dicabut. Okey. Tengok keadaan dia punya soldering tu macam dah kena cabut. Okey. So, apa-apa hal, sebelum kita cek yang lain, komponen elektronik yang ada dekat sini, kita akan panaskan dia dulu ya. Kadang-kadang dia dalam keadaan macam sleep. Okey. Kita akan panaskan dulu dia punya komponen elektronik ni. Dia punya IC.
Kita panaskan dia dan kita try on. Kadang-kadang dia boleh on. Sebab masa dia beli benda ni, peniaga tu kata dulu memang boleh on ya. Okay? Sebab mungkin dah lama tak on, kadang-kadang dia punya elektronik ni jadi sejuk, dia punya chemical dalam tu. Dan kita akan try heatkan, panaskan dia dulu dan kita akan cocok kita punya USB. Tengok dia boleh on tak. Okay? So apa-apa kita akan gunakan rework station kita. Dan kita akan onkan kita punya rework. Okay, offkan solder dengan suhu 200 saja. Dengan suhu 200 lebih kurang. Dan fan ni kita taruh 2 saja. Okay, dia dalam sleep. Dan bila kita angkat, dia function. Dan kita just panaskan aja ke semua sekali. Jangan lama-lama sebab kita tak buka plastik ni. Jadi kita panaskan prosesor dia. Ini dia punya storage. Okey, dan di depannya. Okey, di depannya tak ada apa. Cuma ada dia punya LCD dengan button saja. Okey, dah agak panas. Okey, dah. Itu saja. Dan kita akan cocok kita punya USB. Tara, dia dapat on. Okey, kita kalau cocok USB maknanya dia dalam keadaan untuk charging. So, sekarang ni, kita try tukar kita punya bateri. Okey, kita nak tukar kita punya bateri. Okey, kita ada bateri. Ni lebih kurang dalam 200 mAh. Yang ini dalam 240 mAh. Okey. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak, kita tengok kat mikroskop. Okey, kat mikroskop. Kita ada bateri nak tukar dengan 200 mAh. Yang original iPod fake ni dia menggunakan 240 mAh. Kita nak tukar dengan 200 mAh. Okey, tak ada banyak beza pun. So, kita kena panaskan kita punya solder dulu. Kita solder keluar bateri lama. Hitam selalunya, neutral. Merah live. Kita dapat keluarkan bateri lama dia. Dan kita masukkan bateri baru kita. Okey, ni live. Dan neutral. Dan kita tengok kita punya okey, dia on. Dan kita tunggu. Okey, ada logo Apple kena gigit dan perkataan iPod ya. Okey, ni dia punya UI. Okey, tak apa-apa, kita bersihkan semua dia punya button. Ni pun dah rosak. Kita akan tampal yang baru. Kita akan bersihkan semua dan kita akan masuk balik dan kita akan explore kita punya iPod fake. Kita cabut plastik ni sikit. Dan kita ambil kita punya cover dah pasang balik. Okey, kita masukkan kita punya mini USB. Kita biarkan dia charge dulu. Okey, dia running tu. Kita tunggu dia penuh dan kita akan tengok apa function dia boleh buat. Okey. Dan itu dia, kita dapat repair kita punya iPod mini fake dengan cara kita heatkan IC dan komponen-komponen elektronik dalam tu. Dan dia tersedar daripada sleep mode dan kita dapat onkan dia, dapat chargekan dia. Okey. Jom kita explore apa yang ada dalam iPod mini fake ni berbanding dengan iPod mini yang asli. Okey, kat atas ni ada butang dia, just kita offkan dan kita tunggu beberapa saat untuk dia set up nak buka. Dan bila dia buka ni UI dia ya. UI dia memang tak sama macam kita punya iPod mini yang asli, okey? Dan dia ada music dan kita tekan lagi. Dia ada game dan kita trust buka game dah. Okey, dia ada apa ni? Boxman, dia ada brick. Dia ada brick, dia ada Win Mini, dia ada color beat.
Okey, kita tak tahu apa benda. Jom kita buka salah satu. Kita buka brick. Okey, kita ada Tetris ya dalam ni. Tak sangka dalam iPod mini fake ni ada Tetris. Okey. Okey, itu je lah. Untuk dia punya game. Tak payahlah kita explore game yang lain. Game tu zaman tahun 2000 punya game. Okey, apa yang kita ada lagi? Kita ada telefon. Oh, kita boleh buat telefon number dalam ni Walaupun dia tak boleh telefon. Just telefon number je dah sini. Okey. Okey, ada satu phone number, polis. Okey, kita back. Nak back tekan lama. Jadi e-book. Okey. Punyalah skrin kecil kita nak baca kat sini. Kita ada e-book dan kita ada setup. Okey, pergi kat setup dia, kita tengok apa yang ada. Okey, record type. LCD set. LCD set, language, power off, free play mode, online mode, memory info. Kita tengok memory info. Ada 951 MB lagi yang kosong. Okey, sorry, ada 1951 MB. Kita tengok firmware version dia, MP3 player tahun 2007 ya. Okey. Firmware version dia tahun 2007. Dan exit. Dan kita tengok apa lagi dia boleh buat. Dia okey, dia ada foto. Kita try buka. Empty disk, maknanya tak ada file foto kat dalam ni. Kita dapat baca. Okey, kita ada FM radio ya. Jom kita buka FM radio. Rasanya original dia tak ada FM radio ya untuk mini. Dia kalau nano, iPod nano baru ada FM radio. Okey, jom kita buka. Okey, kita akan gunakan portable speaker ya. Okey, kita akan cocok dekat kita punya bawah ni, kat headphone. aux input mode. Okey. Dan kita try search. Okey, tengah search. Dan kita search lagi, kita dapatkan kat tengah ni apa? Oh, ni preset kot. 95.3. Kita try 95.3 jap. Okey, line kat situ apa elok Okey, kan copyright kan apa pun tak dapat. Okey, itu je. Dan kita tengok apa lagi ada. Okey, ni voice. Okey, record voice. Kita boleh record dan kita akan play dekat kita punya voice sini, okey? Dan dia ada AMV. Ni boleh tengok video ni. Tapi kecil sangat ya. Okey, kita masuk dekat music. Tugas utama iPod mini ni sebenarnya memang untuk dengar muzik kan. So, kita cari muzik. Nak dengar MP3. Tekan menu. Initialize. Okey, itu lagu-lagu dia. Dia dalam keadaan stop tu. Kita play kan. Okey, lagu-lagu yang kita dah masukkan ni semuanya tak ada copyright ya. So, kita boleh mainkan, tak ada masalah untuk video ni. So, kita tekan next. Yang bawah untuk volume. Bawah untuk volume, kita boleh naikkan ataupun turunkan volume. Okey. Okey, kalau untuk iPod mini yang original ya, dia ada touchpad sini ya. Just kita tekan bawah macam ni, dia akan previous, tekan sini dia akan pergi next. Okey. Yang ini tak ada, kita kena tekan button dia. Okey, stop. Maknanya dia berjaya dengan muzik, tak ada masalah. Memang itu tugas utama dia. So, untuk pergi ke depan, kita tekan menu ni lama-lama, dia akan ke depan. Okey. Okey, untuk yang original punya ya, sebenarnya ya, tulisan ini ya, menggunakan font yang tebal ya. Yang ini halus sangat ya, kita tak apa nampak. Kalau original digunakan font yang agak tebal. So, memang jelas untuk kita lihat. Okey, sebab skrin dia kecil. Okey. Dan okey, itu aja untuk kali ini. Kita berjaya onkan dan hidupkan kita punya iPod mini fake ni. Dan sebenarnya kita dah berjaya juga ya. Kita masukkan copy file daripada kita punya komputer ke dalam kita punya iPod mini ni. iPod mini ni storage dia hanya 2GB. Okey, dan kita berjaya play music dekat kita punya iPod mini. Dan kita berharap kita punya customer happy dengan iPod mini fake dia yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.